Kita nak belajar tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, hukum nun mati dan tanwin dia terbahagi pada 4 bahagian. Yang pertama sekali namanya adalah idgham. Dalam bahasa Melayu maknanya adalah memasukkan. Masukkan dia macam mana? Apabila kita meletakkan nun mati ke dalam ya. Nanti kejap lagi kita akan tengok contoh-contoh dia. Huruf idgham kita kena kenal pasti dulu. Ya, wa, mim, nun, lam dan ra. Ada 6 sahaja. Tetapi tuan-tuan sekalian, di dalam ke-6 huruf ini terbahagi lagi kepada 2 bahagian. 4 huruf dari ya, wa, mim, nun. 4 huruf ni adalah idgham bi gunnah. Kita wajib dengung. Bila mana kita jumpa perkataan tu, kita jumpa ayat itu, kita wajib dengungkan bacaan. Dan yang kedua tuan-tuan puan sekalian adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini adanya 2 huruf sahaja, iaitu huruf lam dan ra. Bila tidak dengung, la itu tidak. Okey, jadi idgham bi gunnah ini macam mana? Idgham bi gunnah ini apabila kita memasukkan bunyi nun dan tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Jadi kita dah tahu pembahagian bagi idgham bi gunnah iaitu memasukkan dengan dengung ada 4 huruf. Ya, waw, mim dan nun. Ada 4 sahaja huruf yang berkaitan dengan idgham bi gunnah. Jadi contoh dia macam mana? Contoh dia an ya'tiyani. An ya'tiyani. Itu bila mana kita baca dengan tiada hukum idgham. Jadi bacaan tu betul ke salah? Bacaannya salah. Sebab apa? Nun dekat sini kita wajib dengungkan dia. Bacaan setepatnya macam ni. An ya'tiyani. An ya'tiyani. Bunyi huruf nun tidak dengar. Tak berapa jelas bacaan huruf nun. Ai. Dia akan jadi ai. Ai tetapi hidung kita dengung. Ai ya'tiyani. Dengung pula 2 harakat. Sebab apa? Kita kena penuhi panjang pendek dalam setiap huruf-hurufnya. Macam tadi nun mati bertemu dengan ya. Sebab apa? Ya ini juga sebahagian daripada hukum idgham bi gunnah. Yang kedua adalah hukum tanwin. Tanwin ini 2 baris kasrah bertemu dengan huruf waw. Kalau bacaan yang tidak dengung, kita baca macam mana? Kita akan baca lahabin watab. Tetapi bacaan itu salah. Sebab kita wajib dengungkan bacaan, maka tanwin ini dia kurang-kurang dengar. Sebab apa? Kita dah masukkan dengan bunyi huruf waw. Bacaan dia macam mana? Lahabin. Jadi tanwin tu tak dengar dah. Lahabin watab. Itu contoh-contoh bacaan bagi hukum apa? Hukum idgham.